1965 kita buang Singapura keluar dari Malaysia. Tak ada tanah, tak ada air, tak ada sumber. 60 tahun kemudian, GDP dia $574 bilion, kita $471 bilion. Per kapita dia 7 kali ganda kita. Negara yang kita buang sekarang lebih kaya dari kita. Apa sebenarnya yang jadi? Jom Dow score. Sebelum korang tanya apa pasal Singapura, dia bukan negara random. Dia jiran paling dekat, literally seberang tambak Johor. 305,000 rakyat Malaysia tinggal sana. Rakan dagangan nombor 1 kita. Dan akhir bertahun ni RTS Link siap. Dow dah skor 3 negara. Malaysia 6.6, Indonesia 5.6, Vietnam 6.0. Sekarang giliran Singapura. Data bukan perasaan, scoring bukan vibes. Jom. Kategori pertama, saiz ekonomi. GDP Singapura $574 bilion, Malaysia $471 bilion. Gap $103 bilion. Alah, sikit je lebih. Kejap. Kita 34 juta orang. Dia 6 juta je. Bayangkan macam ni ya. Korang ada kedai makan, 34 pekerja. Jiran korang ada kedai, 6 pekerja je. Tapi revenue dia lebih tinggi. Maknanya setiap pekerja, dia produce 7 kali ganda output pekerja korang. Ini bukan cerita populasi, ini cerita productivity. Skor 7 daripada 10. Median gaji Singapura $5,500. Singapura sebulan bersamaan RM19,500. Malaysia RM2,793. Orang biasa sana bukan CEO dah earn RM19,500. Tapi sebelum korang pack bag nak pindah SG, dengar ni, sewa satu bilik dalam shared flat $800 Singapura ke $1,200 Singapura sebulan. RM2,800 sampai RM4,200. Tu bilik je, bukan rumah. Nak sewa apartmen sendiri $2,900 Singapura ke atas, lebih RM10,000. Flat HDB 4 bilik nak beli RM1.78 juta. Gaji 6.6 kali lebih. Tapi adjust kos hidup pakai PPP. Jurang sebenar cuma 4.4 kali. 33% advantage hilang. Kaya? Memang kaya. Tapi mahalnya pun gila. Skor kemakmuran 10 daripada 10. Tak ada nak argue. Kategori 3, kestabilan. Credit rating tu macam report card negara di mata pelabur dunia. Singapura AAA dari S&P, Moody's dan Fitch. Hanya lebih kurang 10 negara dalam dunia dapat ni. CPI Sul ukuran rasuah, skor 84 daripada 100. Nombor 3 dunia. Rule of law nombor 2 dunia. Malaysia CPI 52. Credit rating A-, nombor 54. Macam budak sekolah, dia straight A, kita B-. Bukan fail tapi jauh dari excellent. Skor 10 daripada 10. Bro, hutang Singapura 173% GDP. Lebih teruk dari kita. Jangan tertipu. Angka sama, cerita sangat berbeza. Malaysia 65% pinjam sebab defisit. Hutang sebenar kena bayar balik. Singapura 173% tapi dia surplus setiap tahun. Dia untung setiap tahun. Bond yang dia keluarkan untuk fund CPF rakyat dan bina pasaran. Bukan sebab tak cukup duit. Result dia GIC $800 bilion. Termasuk $434 bilion Singapura. MAS $113 bilion Singapura. Total lebih $1 trilion. Simpanan lebih besar dari hutang. Analoginya, kita hutang sebab bayar bil. Dia hutang sebab invest. Dan simpanan dia berlipat ganda. Nombor sama, cerita langsung tak sama. Kategori 4, pertumbuhan. GDP growth 2025 5.0%, Q4 sahaja 6.9%, Malaysia pun 5.2%, sama je. Kejap, konteks penting. Singapura dah $90,000 per kapita. Negara kaya biasa grow 1 hingga 2% je. 5% macam jutawan yang income masih naik 5% setahun. Luar biasa. Apa yang drive growth tu? AI boom. Semicon dan elektronik pemacu nombor 1, manufacturing naik 15% Q4, Singapura position diri sebagai hub AI Asia Tenggara. Tapi ada amaran, AI winter boleh hilangkan momentum. US Probe Mac 2026, potensi tarif 100%, 58% majikan plan freeze hiring, 18% dah potong pekerja sebab AI. Roket naik laju tapi fuel gauge berkelip merah. Skor 7 daripada 10. Kategori 5, industri. ECI sah ukur berapa canggih barang yang negara ekspor. Singapura nombor 4 dunia setaraf Jepun, Korea. Dia jual chipset, ubat, mesin, benda susah nak buat. Malaysia nombor 25, kita masih banyak pasang barang bukan design barang. Total ekspor $566 bilion. Setiap orang SG ekspor $93,150 setahun. Kita $10,300. Gap 9 kali ganda. Skor 9 daripada 10. Tolak sikit sebab banyak re-export. Temasek $434 bilion Singapura. GIC $800 bilion Amerika Syarikat. Gabungan lebih $1 trilion untuk negara 6 juta orang. Khazanah kita sekitar $20 bilion Amerika Syarikat. Singapura punya 20 kali ganda lebih besar. Dan
satu MDB. Korang tahu cerita tu. Ini bezanya governance. Ini bezanya disiplin. Temasek dan GIC labur trilion dalam market global. Korang, bila lagi? Dengan Mumu. Satu app, 5 market. Saham SG, MY, US, China, Hong Kong, semua dalam genggaman. New user, klik link di bio, daftar, cari special deposit, masukkan kod DIUSDK37. Dapat RM100 reward. Temasek ada GIC. Korang ada Mumu, mula sekarang. Ini bukan nasihat kewangan. DYOR. Pelaburan ada risiko. 305,000 rakyat Malaysia tinggal di Singapura. Plus ratusan ribu ulang-alik dari JB setiap hari. Korang mungkin ada kawan, sepupu, adik-beradik yang kerja sana. Kenapa pergi? Gaji jurutera 2 hingga 3 kali ganda. Peluang luas. Meritokrasi jelas. Perform korang naik tak kisah kenal siapa. JSSEZ dah ditandatangani 2025. RTS link siap akhir 2026. Persoalannya tarik pelaburan ke Johor atau cuma mudahkan lagi orang pergi ke SG. Nombor cantik. Tapi siapa yang tertinggal? Real wage growth 2023 0.4% je. Gaji naik atas kertas, kuasa beli tak bergerak. Gini 0.435, tertinggi antara negara maju, gap kaya miskin besar. 1.6 juta pekerja asing, gaji 250 hingga $1,000 Singapura sebulan, invisible dalam statistik. Freedom House partly free. PAP berkuasa sejak 1959 dan letakkan lebih dalam lagi, kadar kelahiran 1.0, antara terendah dunia. Trade to GDP 350%, sangat terdedah. US Probe Mac 2026, risiko tarif 100%. Case money laundering $3 bilion 2023. Data center cost nombor 2 termahal dunia. Marmar nampak cantik, tapi retakan makin banyak, tekanan makin kuat. Keputusan akhir. Saiz 7, kemakmuran 10, kestabilan 10, pertumbuhan 7, industri 9, purata 8.6 daripada 10, tertinggi dalam siri 2 perfect 10. Ranking keseluruhan, Singapura 8.6 nombor 1, Malaysia 6.6 nombor 2, Vietnam 6.0 nombor 3, Indonesia 5.6 nombor 4. Gap SG versus MY 2.0 point paling besar dalam siri. SG menang 3 kategori, seri 2, Malaysia menang 0. SG bukan model untuk tiru bulat-bulat, tapi ada 4 homework. 1. Governance. CPI gap 32 point. Ini fundamental. 2. Productivity. 6 juta orang buat 500. $74 bilion. 34 juta kita buat 400. $71 bilion. 3. SWF model. Temasek plus GIC 1.3 trilion dolar lawan khazanah $20 bilion. 4. Value chain. ECI 25 lawan 4. Assembly kena naik ke design dan R&D. Tapi kita ada apa yang SG tak ada? Sawit, gas, tanah luas, populasi muda. Soalannya, adakah kita guna atau kita bazirkan? 1965, tiada tanah, tiada air, tiada sumber asli. 60 tahun kemudian, salah satu negara terkaya di dunia. Malaysia ada semua yang SG tak ada. Tanah, sumber asli, populasi muda, lokasi strategik. SG 8.6, MY 6.6, gap 2.0. Persoalannya bukan kenapa SG lebih maju, persoalannya kenapa kita belum capai potensi kita. Mereka menang dengan tangan kosong, kita belum menang dengan tangan penuh. Apa jawapan korang? Drop dekat komen. Drop. Singapura 8.6 daripada 10. Skor tertinggi dalam siri country review ni. Tapi Daus nak korang ingat satu benda, skor tinggi bukan bermakna lebih baik dalam semua aspek. SG ada kos hidup gila, kebebasan terhad, populasi menua. Malaysia ada kelebihan sendiri, tanah, sumber asli, populasi muda. Soalnya kita guna atau tidak. Kalau konten ni bermanfaat untuk korang, share bagi kawan korang, family korang tengok sama. Follow @dausge37 untuk review negara seterusnya. Negara mana? Stay tuned. Apa jawapan korang? Drop dekat komen. Daus nak dengar. Konten ini untuk pendidikan dan hiburan saja, bukan nasihat kewangan. Scoring adalah pendapat editorial berdasarkan data awam. DYOR.